Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang ke podcast Suara Realiti, tempat kita bincangkan isu semasa dengan perspektif yang jujur dan kadang-kadang agak pedas. Betul tu Amir. Hari ini, kita nak sentuh satu topik yang agak sensitif tapi penting, iaitu tentang kebodohan dan keangkuhan dalam kepimpinan dengan satu contoh yang sering menjadi perbualan dunia, Donald Trump. Kalau kita tengok, Trump ni bukan sekadar kontroversi biasa. Dia seolah-olah jadi simbol kepada satu jenis pemimpin yang sangat yakin, tapi seringkali kenyataan dia agak meragukan. Ya, keyakinan tu sebenarnya tak salah. Tetapi apabila keyakinan tak disokong dengan fakta atau ilmu, dia jadi sesuatu yang berbahaya. Kita nampak banyak kenyataan dia yang bercanggah dengan logik atau sains. Contohnya, kenyataan tentang isu kesihatan, perubahan iklim, kadang-kadang nampak macam dibuat tanpa pemahaman yang mendalam. Persoalannya, adakah ini benar-benar kebodohan atau sebenarnya satu strategi? Menarik tu. Ada yang kata dia sengaja bercakap begitu untuk tarik perhatian. Tapi masalahnya, bila seorang pemimpin bercakap tanpa asas yang kukuh, ia boleh mengelirukan rakyat. Betul. Dan lebih membimbangkan, ada penyokong yang percaya bulat-bulat tanpa soal. Di situlah kebodohan kolektif boleh berlaku, bukan hanya pada individu, tapi pada masyarakat. Bila fakta ditolak dan emosi diutamakan, kita mula nampak bagaimana keangkuhan boleh menutup ruang untuk belajar. Keangkuhan ni satu sifat yang sangat jelas. Trump sering menunjukkan dia tak suka dibetulkan dengan fakta, hanya fakta dari otak dia saja yang dipakai. Ya, setiap kali ada kritikan, dia akan serang balik kadang secara peribadi. Ini menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kesilapan. Sedangkan pemimpin yang baik sepatutnya terbuka untuk belajar dan berubah. Keangkuhan hanya membuatkan seseorang itu terperangkap dalam dunia sendiri. Kalau kita tengok, Trump ni bukan sekadar kontroversi biasa. Dia seolah-olah jadi simbol kepada satu jenis pemimpin yang sangat yakin, tapi seringkali kenyataan dia agak meragukan. Apa yang lebih penting adalah kesannya. Bila seorang tokoh besar menunjukkan contoh sebegini, ia memberi kesan kepada cara orang lain berfikir. Betul. Ia normalisasikan sikap anti-intelektual seolah-olah tak perlu ilmu, cukup dengan keyakinan. Dan ini sangat berbahaya. Dunia hari ini perlukan pemikiran kritikal, bukan sekadar retorik kosong. Jadi apa yang kita boleh belajar dari fenomena ini? Pertama, jangan keliru antara keyakinan dan kebijaksanaan. Orang yang paling kuat bercakap bukan semestinya paling betul. Kedua, sentiasa persoalkan maklumat. Jangan terima bulat-bulat hanya kerana ia datang dari seseorang yang berpengaruh. Dan ketiga, rendah diri untuk belajar. Sebab kebodohan sebenar bukanlah tidak tahu, tetapi enggan untuk tahu. Betul. Kita semua ada tanggungjawab untuk berfikir secara rasional dan tidak terpengaruh dengan keangkuhan yang dibungkus sebagai kekuatan. Terima kasih kerana mendengar Suara Realiti. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Kekal berfikir dan jangan berhenti belajar.